Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak bincang tajuk yang paling penting, iaitu cabaran membina kesempatan sosial dalam Malaysia. Tajuk ini dekat sangat dengan kita semua sebab kita sendiri datang daripada latar belakang yang berbeza. Betul tu, ramai orang fikir kita dah bersatu. Hakikatnya cabaran masih banyak. Kalau tak ditangani, cabaran ini boleh menggugat keharmonian negara. Jom kita bincangkan satu persatu. Mary, Ya? boleh ke awak tolong carikan saya buku pantun Cina? Bukan pantun Cina lah, Amira. Itu buku puisi Cina. Nampak? Kesalahan bahasa boleh buat orang salah faham. Ya, tapi kalau kita terbuka untuk belajar budaya orang lain, kita akan lebih memahami. Contohnya, bila kawan-kawan saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina, saya berasa sangat gembira. Kan? Kesimpulannya, kita jangan takut untuk belajar bahasa dan adat orang lain. Betul tu. Tengok ni. Ada berita kata satu kaum tak puas hati dengan perayaan kaum lain. Alahai, itu jelas cerita palsu. Tapi ramai percaya sebab terus kongsi tanpa semak. Inilah cabaran besar zaman sekarang. Media sosial pun boleh jadi racun kalau disalahguna. Betul? Kalau kita tak tapis maklumat, kebencian boleh melepak. Kita semua kena main peranan. Dan paling penting, gunakan media sosial untuk sebarkan informasi politik, bukan kebencian. Oh, faham? Awak tahu tak? Kadang-kadang orang rasa terpinggir bila peluang ekonomi tak stabil. Ya betul, kalau jurang terlalu besar boleh timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum. Tapi kalau kita saling menyokong macam beli barang dekat semua kaum, ekonomi akan lebih adil. Persepaduan bukan sekadar di hati, tetapi juga potensi rezeki. Saya rasa politik dan segmen perkauman ni boleh dijadikan cabaran dalam laporan kita. Itu cabaran yang sangat besar. Kalau kerajaan tak matang, masyarakat yang akan jadi mangsa. Betul, tapi kita pun kena bijak, jangan mudah terpengaruh dengan segmen perkauman yang dikeluarkan. Kita sebagai generasi muda perlu menjadi contoh. Jangan biarkan politik memecah belahkan kita. Okey, cabaran terakhir kita nak bincang ialah pendidikan. Sebab saya rasa tajuk ni paling penting sebab ia bermula dari kecil. Betul, kalau di sekolah, lagi murid diajar hormat budaya kesempatan kehidupan tercapai. Contohnya sambutan dan perayaan di sekolah. Murid melayu cinta ideal dan lain-lain perlukan. Maksudnya, pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga nilai budi. Kalau sekolah hanya tekankan peperiksaan tanpa ajar tentang perpaduan, susah juga nak bina masyarakat harmoni itu. Saya setuju. Aktiviti perkumpulan pun penting juga. Macam sukan, bergeronok atau tim motivasi. Bila semua kaum bekerjasama, mereka belajar saling memahami. Jadi, dalam laporan kita boleh tulis pendidikan yang inklusif dan seimbang bukan sahaja membina ilmu, tetapi juga membina jati diri rakyat yang bersatu. Dan jangan lupa juga pertanyaan besar cara mereka ajar boleh cukup dilakukan dengan toleransi. Okey, jelas. Pendidikan memang jadi benteng utama lawan pepecahan kaum. Jadi kita dah bincang 5 cabaran utama iaitu budaya, bahasa, media sosial, ekonomi, politik dan pentingnya pendidikan. Semua cabaran ini boleh diatasi kalau ada rasa hormat dan kerjasama. Kesempatan sosial bukan tanggungjawab kerajaan saja, tapi tanggungjawab kita semua. Betul, kalau kita terus bersatu, Malaysia akan terus aman dan makmur. Bersatu Kita teguh, bercerai kita roboh.
Orang tak sempat dia senyum. Aku juga perkasa rezeki. Tak apa, ni okey dia.